Layan. Jangan habis mulut dulu. Bawa kaham tak? Okay guys, Assalamualaikum. Okay, welcome to Creative Vision Channel. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Okay, macam cakap kan. Okay, hari ni aku nak pergi cari airbag sebenarnya. Aku ada misi. Dalam masa 5 hari, boleh tak aku dapat seekor atau berekor-ekor airbag? Okay, sebab pengalaman akulah, kalau nak cari airbag ni kat spot tu, korang first time pergi tu, aku pun dulu first time pergi kena, tapi lucut. Member aku datang first time, kena, lucut juga. So nak pergi situ memang tak tahulah, syarat dia memang macam itu kot. Korang kena bertapa kat situ dulu dalam seminggu, 2 minggu, baru dapat seekor. Nisbah dia gitu lah. 5 hari seekor, 5 hari lagi seekor. Tak tahulah, tu pada akulah, apa yang aku dapat kan, apa yang aku alami. Tak tahulah korang macam mana. Mungkin korang satu hari boleh dapat 10 ekor. Mana tahu lah rezeki korang lah. Memang power lah mancing. So itu je aku nak cubalah. Aku nak cuba cari juga airbag. Sebab sebelum ni memang aku pergi tak dapat strap on kamera tau. Bila aku bawa kamera, dia tak ada. Bila aku tak bawa kamera, dia ada. Tu aku pelik. Apa-apa pun aku ikhtiar lah. Aku cuba dalam masa 5 hari ni. Kita tengok ada ke tak ada. Mudah-mudahan ada lah untuk korang kan, untuk korang tengok. Okay, aku rasa itu saja. Okay, jom lah mancing. Cara main airbag dia macam ni je. Korang jek 2-3 kali, lepas tu tunggu jig jatuh, lepas tu ulang sampai korang strike. Lepas tu macam biasa lah, berat jig ikut arus. Agak arus laju korang guna berat sikit lah. Kalau arus slow, korang guna yang ringan. Gang, rod aku dah siap. Alamak, siap ada tag YouTube Creative Fishing by Sembat Custom by Brothers Lee. So korang kalau nak custom rod ke repair rod ke, korang boleh cari dia lah. Nanti aku letak apa ni, dia punya contact dekat description lah. Baik tu, lawa ni. Dia epoxy sekali ni. Ring aku tukar baru, Fuji SIC. Bottom on. Fish on gang. Aku pakai udang kopek. Siapa member aku bawa? Tak lah, Ustaz tak? Kan tu Ustaz. Hihi. Laju Ustaz makan. Bayi ikan ni bayi. Strike of the day. Apa? Air tinggi boleh potong. Kita release. Hari kedua kita sambung. Hari pertama tak ada kum.
Hari kedua kita tengok macam mana. Okay guys, hari ketiga kita cuba lagi. Sementara sebelum ada boiling, kita test micro dulu lah, cari tu. Cari apa, airbag. Aku guna jig by Mamantai, size 7 gram. SC Hook pun by Mamantai. Okay, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mabarikana fi zatanatin azabana. Kalau ada boiling, kita try cari pemangsa besar tu, monster. Okay guys, nak. Okay guys, hari keempat aku menebing lagi, mencari strike. Moga-moga hari ni adalah. Okay, insyaAllah. Tak masuk pula. Which one? Ha? Rekod. Alhamdulillah. Which one guys? Hari keempat. Karenu. Oh. Jangan. Mana? Tebur. Malu lah depan sipu ni. Ni yang tak dijual ni. Depan sipu ni. Layan je. Tengok
awak kat mana. Jadi kat luar ke kat dalam. Tengok. Jangan kendor tali. Biar rap melengkung tak. Okey. Video berapa besar? Apa? Video berapa besar? Boleh lama, boleh lama. Rap jangan kendor. Ha. Kompeten. Kompeten tak? Sekejap, tak nampak. Kompeten tak? Macam tak. Jangan kendor je. Jangan kendor, jangan kendor. Rap dia melengkung tak? Okey. Boleh tu. Boleh. InsyaAllah. Ha? InsyaAllah boleh. Bol. Bol. InsyaAllah boleh. Bismillah. Bismillah. Ikut rezeki Allah. Okey. Nafas je. Nafas je. Nafas. Alhamdulillah. Blended. Mantap ah. Gebek. Ada 4 hari yang aku cari dia. 4 hari tau. Bukan senang. Okey lah. Kecil sikit daripada itu. Selfie jap. Okay guys, hari keempat start seko lah. Ni dah start hujan. Jam pun dah 6.30. Kita dah balik dulu lah. Okay, jumpa esok. Okay guys, hari ni hari ke-5 aku dekat sini cari strike lagi. Dan sambil-sambil menunggu sea monster yang tak muncul-muncul lagi. Okay, macam biasa lah, aku try micro dulu mencari si Ebek. Okay guys, hari ni aku seorang. Nick lambat sikit, lagi sampai tu. Ni ada 2 orang pakcik mancing. Diorang bottom lah, biasa lah. Okay, jig aku pakai air jernih. Aku try pakai jig semalam yang aku strike tu. Mana tahu dia nak lagi kan. Ni kali hijau ni anggaran 5 gram atau 7 gram tak silap aku. 5 atau 7. Resist hook mana? Hai. Banyak. Mana semalamnya? Tak ada karat ni. Ni. Okey. Marilah kita. Sebelum dan selepas tu ada je yang makan. Kat joran player lain kan, ada yang makan, cuma tak lekat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah, kita cuba. Harap menjerit lagi lah. Okay. Okay guys, nampaknya sampai sini saja video aku kali ni. Alhamdulillah, dalam masa 5 hari aku dapat seekor ebek. Saiz pun kecil lah daripada yang sebelum ni, yang aku tak buat kamera tu. Walaupun dia kecil kan, tapi dia punya lari memang padu. Aku tak tahu kenapa. Lagi padu daripada yang besar aku dapat tu. Tu lah aku cakap, ish, ingat besar kan. Tapi tu lah aku pelik, rupanya saiz dia kecil daripada hari tu. Aku memang mantap lah geng. Itulah cerita dia. 5 hari geng aku straight pergi spot. 5 hari aku cuba mencari ebek tu. Dan hari yang keempat baru aku ada strike. Alhamdulillah. So itulah cabaran dia. Bukan senang geng. Memang menguji kesabaran lah. Tapi aku memang minat mancing. Nak buat macam mana? Tak kisah 5 hari ke seminggu ke sebulan tengok juga lah. Agak-agak sebulan. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Mantap guys. Okay guys, Assalamualaikum.